Lepas raya buka dekat mana? Kejap bagi Aina kunyah dulu. Besar. Assalamualaikum bang. Salam. Yang ni yang viral kat bazar itu kan? Ya, kita ada menu baru. Oh, menu apa tu ya? Kalau hari tu kita buat tender sahaja. Tapi kali ni kita ada buat hot chicken celup-celup. Maksudnya ayam tu ayam yang bertulang ke? Yes, ayam tulang. Ayam ni kita boleh pilih ke? Boleh pilih sendiri. Tempat lain macam ayam tu RM5 besar kan. So kita buat kecil-kecil. Potong 20. Jadi ayam tu dapat RM2. So pada yang tidak berkemampuan beli ayam RM4 ke RM5, kita buat ada RM2. Kita ada sos dia campur-campur. Kita ada Korean, kita ada habanero, kita ada Korean cheese. Nak celup pun boleh, nak asin pun boleh. Selain tu ada apa je lagi kat sini? Kita ada bubur ayam lah, macam biasa. Dan ada menu baru lagi, ramen, chicken, cheese. Kita boleh campur-campur juga, bergantung kepada customer. Yang sos-sos ni kita boleh add on ke? Boleh, tak ada masalah. Satu cup sos tu kita add on dalam RM3 sahaja. Kalau beli tender ni, kita akan dapat garlic sauce free. Tak payah nak add on lah garlic sauce tu, sebab dah ada free satu. Terima kasih bang. Okey, sama. Boleh? Besar. Rasa dia masih sama macam dekat bazar itu. Habanero dia punya tahap kepedasan dia tu boleh makan lagi. Dia punya sos garlic dia ada rasa masam pickles tu. Itu Aina suka. Sebabkan Aina kunyah panas-panas, so tepungan dia masih rasa crispy. Sos habanero ni kalau korang nak minta asin pun boleh. So dia lagi rangup lah. Okay, ini menu terbaru dorang. Ayam bertulang celup-celup dengan sos. Gitulah. Okay, ini Aina minta sos Korea dengan cheese tau. Dia mix. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa pedas dia. Dia punya sos Korea dia memang pedas. Kat lidah Aina yang kurang pedas ni, manis dia tak ada over pedas tu. Dia lagi pedas daripada habanero tadi. Pedas. Okay, ni ramen. Pedas. Yang suka makan pedas tu mesti suka yang ni. Okay, ini chicken chop. Dia akan bagi kentang, dia bagi coleslaw dengan black pepper sauce. Okay, dekat sini pun ada bubur ayam. Dan dia guna ayam kuda tepung dia orang sendiri. Sedap weh. Bubur ayam dia ni memang sedap. Dia punya rasa nasi tu ada rasa masin semua. Untuk ayam pula dia guna ayam crispy yang dipotong-potong. Memang sedap ni. You should try, okay? Lokasi gerainya di Tapak Bazar, Banting Baru. Sebelum Traffic Light Banting Baru, korang masuk simpang, kiosnya nombor 8.